Weh, hidup ni confirm ada jumpa sekut manusia jenis cakap lepas je. Mulut longkang lah. Cakap tu main sembuh je. Dia ingat orang semua tak reti terasa kot. Ingat tunggul kayu. Kadang dia cakap betul, tapi cara dia tu orang lain rasa bangang. Macam kena lempang free. Kadang dia sembang merepek, tapi gaya macam profesor. Padahal SPM pun sangkut. Cakap ikut sedap je. Sekali kau kata dia balik, terus left group WhatsApp. Koyak weh. Hati tisu je weh. Koyak sikit. 10 tahun merajuk, kalah drama sinetron 300 episod. Waktu ada harta, ada rupa, sedap je kutuk orang, dah tua buruk, laki pun cabut, bro. Sibuk nak orang respect dia, tapi mulut jahat kalah longkang, bro. Fikir dulu sebelum cakap. Kalau tak reti jaga mulut, elok mampus je lah, bro.